Kesian puan mama tadi. Pergi kena scam 4,500. Dah lah perawat tu meraba. Tak apalah tuan-tuan. Dapatlah sedikit pengalaman daripada kebodohan ataupun kejahilan tuan-tuan puan-puan. Puan mama ada berubat tak? Berubat dengan perawat dekat luar sana. Okey, puan. Maksud daripada mimpi tersebut, ada kemungkinan puan memang ada masalah daripada masalah kesihatan. Saya nasihatkan puan, kat tempat viral tu, tempat viral tu tempat apa lah? Tempat perawatan. Perawatan ni tempat banyak viral puan. Jadi saya tak tahu dekat mana puan ni. Tapi saya nasihatkan kepada puan untuk dapatkan produk rawatan kita. Produk rawatan kita adalah produk mandian. Tuan-tuan puan-puan, kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan ada masalah seperti puan mama tadi, puan mama ni sebenarnya ada masalah identiti ghaib. Jadi biasanya saya akan bantu dengan ilmu hikmah, perubatan ilmu hikmah Negeri Sembilan. Oh, yang duk apa tu? Ya Allah. Puan, yang apa tu? Perawat yang merawat. Ada saya dengar baru-baru ni. Okey, puan okey lah. Dekat tempat tu. Berubat dengan orang tu okey lah. 45K. Astaghfirullahalazim. Puan. Oh puan. Saya seorang perawat daripada tahun 2009 puan. Saya seorang perawat daripada tahun 2009. Saya puan tahu? Puan tahu? Sebab tu saya dari tahun 2001 saya masuk TikTok. Saya perawat yang pertama masuk TikTok tau. Morning Intan. Saya perawat pertama yang masuk TikTok dan berkongsi tentang perkara mimpi ni. Saya dah banyak kali saya cakap, tuan-tuan puan-puan jangan pergi jumpa perawat. Paling-paling tidak, tuan-tuan biar perawat pergi jumpa puan-puan. Saya banyak kali saya cakap benda ni. Sebab saya perawat dari tahun 2009. Kes macam ni bukan baru bagi saya. Yelah, tak apalah. Jumpa live saya hari ni tak apalah. Saya pesan benda ni banyak kali. Tapi hari ni baru orang nak viral, baru orang nak cerita, baru orang nak pergi buat satu sistem perawatan. Jenuh dah saya. Saya ni memang wajah muda. Belah kanan saja Syafiq Khan. Belah kiri Fatah Amin. Tapi saya seorang perawat daripada tahun 2009. Saya punya suara ni dah air liur saya keluar lenguk. Air liur tu belum mulut lagi. Saya dah cakap banyak kali saya cakap. Dekat pesakit saya pun saya dah cakap, jangan pergi berubat mana-mana tempat kecuali saya suggestkan. Kecuali saya yang suggestkan. Ya, sebelah kiri je Fatah Amin. Belah kanan Syafiq Khan. Sebab tu orang ramai tak percaya cakap saya. Saya dah kata, pesakit saya kena depan suami. Kena minyak dagu perawat. Minyak pengasih perawat. Lepas tu ni, kena scam duit. Banyak. Saya banyak kali berbuih dah. Buih saya tu nampak lenguh dia nak pusing. Sebab apa? Berbuih saya cakap. Hari ni perawat semua kecoh. Video tu keluar, video ni keluar, kecoh. Tuan-puan, saya ada buat webinar soft healing untuk tuan-tuan merawat penyakit di dalam tubuh tuan-tuan. Masalah mental, masalah trauma, anxiety, depression,
gangguan gaib daripada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak pernah putus, saya ada buat webinar. Saya baru habis webinar batch 7 dah. Kita nak masuk batch 8. Kita ajar dan saya dedahkan kepada tuan-tuan skamer-skamer kat dalam tu. Bukan dedahkan muka. Dedahkan bagaimana ilmu ni, ilmu perawatan ni terdapat scam. Siapa dah join? Tuan-tuan, saya baru habis. Siapa dah join? Sila komen. Apa pendapat korang yang dah join? Dapat daripada perawat skamer. Better join webinar ni. Puan Fazila. Puan Fazila daripada Sarawak. Dah join kita punya webinar. Ni. Teacher Miza. Join lah webinar saya dari batch 1. Anxiety, depression semua memang hilang dari tahun lepas. Nampak? Bukan saya nak scam. Tuan-tuan tak perlu bertemu dengan saya yang wajah sebelah kanan Syafiq Khan, sebelah kiri Patamin. Tak perlu. Dah pertama risiko untuk scam. Untuk mendapatkan satu benefit daripada tuan-tuan perempuan dah tak ada dah. Kes-kes itu semua tak ada. Tak perlu bertemu. Ini cara saya berubat. Tuan-tuan perempuan, kes saka tak perlu jumpa saya pun tak apa. Sebab saya ada satu kaedah yang mana melalui WhatsApp tuan-tuan perempuan pakai produk saya pun dah boleh settle sekelip mata dia. Batch 1 sekarang dah batch 7 dah. Saya bongkarkan apa skamer-skamer dekat luar sana. Perawatan yang janggut tebal pakai ruqyah. Letih lah nak cerita. Saya dah join kehidupan saya 300 tahun belajar. Ni batch 1. Banyak batch 1 tu muncul ni. Macam mana nak join? Kelas kita sangat mahal. Saya terus terang. Tuan-tuan, kelas saya sangat mahal. Sekali batch, 10 orang yang saya ambil. Sebab saya nak fokus. Okay? 10 orang sahaja saya ambil. Saya bongkarkan semua kat situ. Cara perawatan, macam mana mental ni boleh rosak, macam mana trauma boleh masuk, macam mana gangguan alam-alam gaib ni boleh masuk, sihir ni semua masuk. Dan saya ajar juga macam mana nak putuskan mental, trauma tu semua tu. Gangguan-gangguan tu semua. Okay? Saya ajar sekali. Dalam tu 3 hari. Jumaat malam kita start sampai hari Ahad full day. Saya bukan nak menunggang Saya bukan nak menunggang isu. Tapi saya sudah berada di media ni lama dah. Dan saya dah ada personal coaching. Di VIP ambil saya punya servis ni. Saya lepas ni tahu Datin Linas. Dia ambil coaching dengan kita. Private class. Saya bawa update, pergi tengok video. Ni dia balik umrah minggu depan, kita mula balik kelas. Saya bagi Datin 4 hari kelas personal coaching. Datin Linas, saya lupa. Kelas Maha kelas saya, dengar baik-baik ya. Maha kelas saya jujur saya bukan scammer macam tuan-tuan perempuan pergi kat luar sana. Secara jujur. Kelas saya dengar ni. Puan Nurin cakap sebut apa? Murah saja webinar you all daripada pergi jumpa perawat lagi mahal. Yuran value kelas saya 3 hari dalam webinar. Tuan-tuan duduk mengatap muka saya saja. 3 hari tu 699. Catat betul-betul? 699. Tapi dengar baik-baik. Siapa-siapa yang baru follow saya, pergi kat nombor TikTok ni, nombor ni, bagi tahu, Sir Fatamin, Syafiq Khan, Tuan, ahli siapa dah tuan-tuan panggil saya apa-apa pun, pergi kat sini, saya baru follow TikTok, saya nak dapatkan promo. Saya nak dapatkan promo, cakap macam tu. Untuk follower baru, saya bagi 3 bulan punya. Siapa follower baru, yang follow saya selama 3 bulan lah. Kira barulah. Dalam 3 bulan ni, kira baru. Kalau lebih 4 bulan, kira follower lama. Harga tak sama. Value saya bagi, promo saya bagi, 476. Tulis.
699 saya bagi promo 476 untuk yang baru. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok Puan Fazila sebut apa. Kalau korang rasa 699 tu mahal, cuba dulu masuk webinar Sir. Apa yang saya ajar lagi mahal dari tu? Ya, betul. Betul. Nampak? Saya punya value, tuan-tuan, daripada tahun 2009, saya bongkarkan semua sekali dalam webinar tu. Webinar 3 hari. Kita ada video record, group, support, nota. Tuan-tuan duduk dalam tu 70% praktikal. Jangan keluar selama 3 hari tu dari kelas kita. Saya akan ajar tuan-tuan, saya akan radak tuan-tuan dengan ilmu dan juga fakta yang sangat praktikal. Masa dalam kelas tu praktikal gila. 70% sebab tu saya ambil 3 hari. Webinar. Webinar Zoom saja. 3 hari. Saya bongkarkan macam mana masalah mental berlaku. Trauma berlaku. Anxiety berlaku. Depression berlaku. Dan macam-macam kanser, apa semua tu saya akan bongkarkan. Dan juga macam mana identiti gaib ni tak pernah putus-putus selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sebab apa? Dan saya akan ajar tuan-tuan apa itu iblis, apa itu Tok Bomo, apa itu jin, apa itu syaitan. Saya akan jelaskan 3 hari tu kat situ. Tuan-tuan masuk, pastikan saya jawab semua soalan tuan-tuan. Puan-puan. Jangan biarkan saya keluar, habiskan kelas tanpa menjawab soalan tuan-tuan puan-puan. Saya akan bongkarkan ustaz-ustaz skamer, penipu, pakai ayat Al-Quran, pakai kadam. Tapi ada pakai kadam, ada pakai jin. Dalam tu saya bongkarkan. Okay. Batch 8, kita akan buat bulan 8 lah. Mungkin awal bulan, mungkin awal bulan lah. Minggu pertama ataupun minggu kedua. Okay. Boleh saya nak bantu menjawab soalan. Clear pasal rawatan tadi? Okey tuan-tuan puan-puan, yang mana belum follow boleh ketik button follow. Yang dah follow, terima kasih banyak-banyak. Saya sumpah you all kaya, berjaya dunia wal akhirah. InsyaAllah. Amin Allahumma amin. Yang mana belum kenal saya seorang perawat dan juga seorang pentadbir mimpi dari tahun 2009. Sedikit pengalaman daripada apa yang saya ada, saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan. Sedikit pengalaman. Kesian puan mama tadi. Pergi kena scam 4,500. Dah lah perawat tu tak apalah tuan-tuan. Dapatlah sedikit pengalaman daripada kebodohan ataupun kejahilan tuan-tuan puan-puan. Ni saya dah wujud depan mata ni. Dah rezeki depan mata ni. Kalau tak nak menuntut belajar lagi, saya tak tahulah nak cakap macam mana. 4,000. Oh, berbeza dengan 699. Macam mana nak bayar tu 4,500 tu, puan? Memang adalah duitnya. Sihat ke tidak? Tak pergi ke? Apa takutlah saya dengar. Saya tengok video tu pun lampau-lampau. Macam tu. Dahsyat. Masa tu saya tak tahulah benda tu viral. Saya tengok kat platform biru.